Okey, rekod semua. Okey, seperti yang dijanjikan, kita kembali lagi. Okey. Yang ni pula pun seronok guys. Yang ni kita nak buat simulation untuk engine block, tapi ni orang kata simplify engine lah. Sudah ada piston, ada crankshaft, okey, crank rod, lepas tu dia ada ni lah, komponen dia simple je. Ni guys, tengok ni kan. Ni. Ni crankshaft, crank rod, dia ada semua. Lower case, okey. So ni crankshaft lah bawah ni. Nampak ni, crankshaft. Okey. Ni ada semua kan. Jadi saya color-colorkan sikit lah supaya korang tak keliru lah. So saya dah assemble kan. Korang jangan fikir pasal assemble. Kita fikir pasal simulation je. Okay. So sekarang jom buat simulation. Yang ni paling senang sebenarnya. Okay. So kita nak buat simulation supaya benda ni bergerak lah. Bila dia pusing. Piston tu follow lah. Something like that. Kenapa tak gerak ni? Ni. Sekejap. Kita nak buat dia bergerak. Tapi kenapa tak gerak? Oh agaknya simulation saya tengah nyala ni kot. Ni saya buat tadi lah. Okay. Kita buat simulation supaya dia bergerak. Okay. So sekarang kita kena pergi kepada yang barulah. Okay. Ni simulation study. Sorry, ni motion study yang ni. Okay. Motion study. Lepas tu kita buka lah. Buka ke atas. And then remember lah. Kita tukar kepada motion analysis. Okay. Sebab banyak boleh buat motion analysis. Okay. Cool. And then yang ni sekarang kita, okay, sekarang dia ada touch. Kita nak akan guna pasal dua je. Contact dengan ni, dengan motor, dua je. Okay. So contact kita masuk semualah. Semua akan contact, semua akan bersentuhan, semua. Okay, contact. And then kalau ada material dipersilakan, tapi tak payahlah. Nak letak metal lah, suka hatilah. Oh, ada aluminium. Apa kata letak aluminium greasy. Aluminium block lah konon-kononnya. Okey, aluminium block. Okey. Okey, dan kita yes. Okey, kita tukar aluminium saja dan kita yes. Setuju. Okey. And then apa kata kita tarik panjang sikit lah, 10 saat. Okey, 10 saat. Okey. Next adalah motor lah. So motor for the crankshaft lah untuk pusing. So klik on motor, lepas tu dekat crankshaft tu kita pilih yang ni guys. Ni. Arah tak kisah. Okay. So RPM sekarang kita nak setting. RPM kita bagilah 50 ke 30. 30 lah. 30 lah. 30. 30 RPM. Okay. The rest tak ada benda. So jenis. Okay. Type rotary betul. Okay. And then yes. So itulah. Tu je. Siap. So bila kita cikkan balik. Kita calculate. Okay. Tekan calculate. Untuk kita buat kita punya simulation. Tunggu kejap. So, nampak? Bergerak gue. Gerak. Okey guys. Gerak benda lah ni. Nampak? Okey. Okey. Sekarang dia tengah calculation lah ni. Ni bergerak. Jadi sebenarnya okey lah. Boleh lah. Nanti esok kau buat lah kat kau punya pula. Okey, bergerak. Rasa slow sangat lah doktor, tak best. Okey. No pula. Kalau slow kita lajukan. Kita ambil dia punya motor ni. Kita tambah speed. Kita bagi dia letak lah. Letak 100 lah. Lalang kan. 100 RPM. Okey. Graf. Nak buat graf suka hatilah. Okey. Dan kita yes. Dan kita calculate one more time. Okey. Tunggu kejap. Okey. Bagi dia calculate kejap. Okey. So ni laju sikit lah rasanya. Nice. Okey. Laju sikit. Oh lama pula. Takut hang. Okey. Basically macam tu lah guys. Okey macam tu. Korang try simulate motor korang. Rasa Solidworks saya macam dah hang dah ni. Okey. Try kat kau punya tukar speed. Kalau rasa nak generate graf, jangan lupa kat bawah ni graf. Oh dia tak mau dah tu. Okey ni Ni graf ni cubalah main orang kata displacement. Untuk piston. Gerakan piston kan. Magnitude dan sebagainya kan. Ni macam dah pening ni. Okey. So kenapa ni? Tak mau tu. Sekejap. Oh dah error. Ni tak ni. Tak generate. Semula. Okey, semula. Rotary, edit feature 100. Banyak sangat ke? Bagilah 70. Kesian pula. Okey, dah kita calculate. Tunggu kejap. Agaknya berat lah untuk dia. Laju sangat kot. Okey. Tu. Macam okey, macam okey. 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 So, macam tu lah guys. Okey. Take your time untuk buat. So try lah. Okey, ni paling simple lah. Okey, paling simple. Okey.
Aduh, sedih pula benda ni dah hang. Okay, so macam tu saya akan bagi file dekat Author. Dengan zip file tu kau try lah buat. Ini seronok lah. At least kau ada sesuatu lah yang untuk disimulatkan. Macam tu Okay guys, bye-bye. See you later. Good luck.